Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara DJ kita malam ini. Ya, seterusnya yang berusaha Cik Muhammad Zainuddin bin Abdul Samad, pelaku Ketua Kampung Separat. Dia berusaha Cik Fairuz, dari mereka untuk Imam seterusnya JKK Kampung Separat, pada daripada kursi, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana izin dan wilayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu program yang agaknya luar biasa, hasil keputusan Ketua Kampung dengan rakan-rakannya, sehinggalah berjaya mewujudkan radio Separat FM. Saya juga berumpang rasa bangga dengan tertubuhnya radio ini, yang mungkin inilah merupakan julung-julung kalinya diadakan khususnya bagi Kampung Separat. Tuan-tuan semua bertuah dapat ketua kampung yang semacam ini, yang mempunyai yang kreatif. Saya anggapkan satu idea ni adalah kreatif. Kita kalau tak kreatif, kita tak lebat bukan macam ni. Jadi para pelajar sekalian memang digalakkan sebagaimana pemimpin kita tingkat yang tertinggi pun mengatakan kita adalah kreatif, ya, berinovasi. Jadi kita sentiasa mencari idea-idea baru, idea-idea yang positif untuk memajukan masyarakat kita dari masa ke semasa. Ini merupakan titik tolak yang mungkin boleh jadikan teladan kepada semua ketua-ketua kampung yang boleh berkongsi bersama-sama dengan Ketua Kampung Separat ini, supaya lebih banyak lagi, ataupun kalau tidak pun kita ada satu siaran radio FM Batu Pahat umpamanya lah. Tapi kena bayar dengan ni pasal idea daripada Ketua Kampung Separat. Untuk makluman pelajar-pelajar, di Batu Pahat ni ada 150 kampung induk dan lebih kurang 600 kampung rangkaian. Banyak sekali kampung. Kalau saya sendiri pun nak pergi tiap-tiap kampung ni makan masa 2 tahun. Itu tak dicuti lah. Jadi dengan ada kemudahan ni, kata saya boleh dapatkan maklumat melalui internet ni yang telah dibangunkan oleh Ketua Kampung Separat ni, ya, dengan mudah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, karena ini kita dapat kongsi bersama dan kita gunakan secara sebaik mungkin. Kita memilih perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang negatif itu kita tinggalkan. Untuk pelajar-pelajar yang datang daripada berbagai-bagai negeri, saya dimaklumkan sebagaimana disebutkan dari Kelantan dan dari segala pelosok bumi di Malaysia ini telah berkumpul pada malam ini membuat bakti siswanya di kampung ini. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak kepada siswa-siswi. Ini merupakan satu kampung daripada beratus-ratus kampung tadi yang telah saya sebutkan. Para siswi kan saya beruntung. Ialah di Batu Pahat ni kan, saya pun suka, walaupun saya bukan orang Batu Pahat. Saya daripada daerah Ledang, tetapi saya datang ke Batu Pahat ni untuk kali ketiganya selama perkhidmatan saya. Batu Pahat ni dia lain daripada daerah lain. Dari segi makannya, dari segi kos hidupnya, dari segi kemakmurannya, orang di sini dia memang bersepakat, bersatu padu. Tahniah pada orang-orang Batu Pahat yang biasa berganding bau menjayakan sesuatu program. Walaupun di sini kalau kita lihat
Batu Pahat ni banyak sumber-sumber sejarahnya. Jadi di Batu Pahat ada batu dipahat, ada batu dipahat, ada minyak beku, ada tongkang pecah, ada bukit pasir, banyak lagi. Kalau parit macam-macam parit ada. Parit bengkok ada, parit kuda ada, parit bisu ada, macam-macam parit ada. Tetapi alhamdulillah, walaupun banyak parit, ada minyak beku, ada tongkang pecah, ada batu pahat, jadi nampaknya kita di sini berkumpul dalam satu keluarga yang besar. Jadi kepada siswa-siswi, saya mohonlah supaya anda besok bila keluar daripada institut pengajian tinggi dapat menimai bakti kepada masyarakat. Kita salurkan maklumat-maklumat yang tepat, tidak diselewengkan fakta. Kalau hari ini kita dengar banyak perkara yang diselewengkan, jadi kita ketepikan perkara-perkara yang seleweng-seleweng ni kan. Kita ambil perkara yang baik-baik ni untuk dijadikan panduan hidup kita. Kita nak dengar perkara yang remeh-temeh. Kadang-kadang perkara remeh-temeh ini boleh menyebabkan kita bergaduh selama sendiri. Jadi tak ada untungnya. Kita nakkan perpaduan di kalangan orang-orang Melayu sendiri. Barulah kita akan menyusun perpaduan di kalangan kaum-kaum yang ada di negara kita. Kita kena faham. Kita kena faham mengapa kita mencapai kemerdekaan, bagaimana kita mencapai kemerdekaan, negara mencapai kemerdekaan. Kita kena faham tentang perkongsian kuasa di antara kaum Melayu, Cina dan India. Dan perkara-perkara ini kadang-kadang diputar-belitkan. Jadi melalui pendedahan, kita cuba cari jalan yang betul-betul akan memberi manfaat kepada masyarakat kita dari masa ke semasa. Jadi siswa-siswi, sekali lagi saya mohon supaya anda merupakan generasi yang bakal jadi pemimpin pada tahun 2020 nanti apabila negara kita mencapai ke tahap negara maju. Tetapi untuk mencapai ke tahap negara maju ini, langkah yang pertama kita kena membetulkan minda kita. Kita nak jadikan masyarakat kita ni kepada minda kelas pertama. Minda kelas pertama. Jadi perkara-perkara yang negatif ni kita kurangkan. Kita jadikan dia sebagai teladan. Tidak boleh dijadikan sebagai panduan hidup kita. Sebab orang tua dah kata yang buruk itu dibuat sepadan lah kata dia. Jadi dari masa ke semasa kita perlu memberikan fakta-fakta yang betul, yang tepat kepada warga negara kita. Kita kena nasihatkan sahabat-sahabat kita supaya perkara-perkara yang tidak betul kita kata tidak betul lah. Supaya perkara ini dapat dijamin keharmoniannya dari masa ke semasa. Oleh kerana kita negara kita mengamalkan sistem pemerintahan berdemokrasi. Jadi hari ini yang berhormat Datuk Arif sepatutnya ada di depan di sini. Tetapi oleh kerana tugas beliau untuk memenuhi keperluan tadi, beliau tidak dapat bersama dengan siswa-siswi pada hari ini. Sebagai wakil rakyat, dia juga bertanggungjawab di atas baunya sebagai wakil rakyat dan juga membantu di kawasan-kawasan yang lain. Jadi sebenarnya yang Datuk Arif sedang